Ramai orang ingat penat hanya datang daripada kerja yang banyak. Tetapi mungkin sebenarnya penat juga boleh berlaku daripada kebocoran energi. Setiap hari kita berdepan dengan pelbagai perkara seperti suasana kerja bertemu dengan orang yang toksik, stres, terlalu banyak berfikir, perasaan kita yang terpendam dan sentiasa melayan perkara-perkara yang negatif. Semua ini tidak semestinya membuatkan badan kita jadi sakit, tapi ia boleh membuatkan jiwa menjadi letih. Sebab itu kadang-kadang orang pergi bercuti 1 minggu pun balik masih lagi badan terasa letih. Jadi apa yang perlu kita buat? Setiap hari cuba luangkan sedikit masa untuk reset diri. Jaga apa yang kita fikir, jaga apa yang kita dengar, jaga siapa yang kita pilih untuk berada di sekeliling kita, dan jangan lupa sentiasa beri ruang pada diri untuk benar-benar rehat, bukan sekadar tidur. Ingat, tidur boleh merehatkan badan, tetapi ketenangan akan merehatkan jiwa. Bila jiwa tenang, energi kita kembali kuat. Bila energi kuat, aura kita juga akan berubah. Dan apabila aura berubah, cara kita melihat hidup kita juga akan mula berubah. Jaga minda, jaga niat, jaga emosi, jaga energi. Ingat aura, ingat DIG.